Ari? Ya, cikgu. Kamu buta kan? Ya, baru je. So, apa impian kamu sekarang ni? Salah satu dia, saya nak kahwin dengan orang Jepun. Uish, cikgu ingatkan bila kamu dah buta ni, impian kamu rendah-rendah je. Saya ni cikgu, walaupun buta, mata je yang terhad. Tapi impian saya datang daripada akal dan azam yang luas. Sama macam orang biasa. Asalkan saya ada usaha, ikhtiar dan tawakal, saya puas hati. Faham? Masuk akal? Tapi katakanlah, kalau ada seorang perempuan yang kamu suka, orang Jepun, apa kamu nak cakap dekat dia? Saya akan cakap, Kimi ga suki. Sukiyatte kudasai.